Sekmon, hari ni aku nak bawa Sekmon pergi dekat Masjid Kampung Dusun Kuala Berang. Aku nak bawa Sekmon sebab masjid ni adalah salah satu masjid yang lama dan unik. Jadi jom kita explore. Jadi untuk pengetahuan Sekmon, Masjid Kampung Dusun ni merupakan masjid yang terawal dan tertua di negeri Terengganu dan dikenali sebagai masjid raja di kalangan penduduk-penduduk kampung setempat. Jadi kalau saya nak tahu, masjid ni dibina pada 20 Rejab 1326 Hijrah bersamaan dengan 26 Ogos 1908. Jadi masjid ni sudah lama dan masih ada keunikan dan seni bina Melayu dan ukiran-ukiran yang menarik Sekmon. Jadi kalau Sekmon nak tahu juga, di sebalik ukiran-ukiran ni ya ada maksud dia. Contohnya ayat di pintu tu lah dia buat tarikh masjid tu dibina. Dan masjid ni dibina juga menggunakan sistem pasak, iaitu tidak menggunakan sikit paku. Dan ni you bosuai dah lah guna paku sikit takut utuh lagi. Masjid ni pernah disinggah oleh Sultan Sulaiman Badur Alam Shah. Sebab itulah orang kampung ni panggil Masjid Raja. Kalau saya nak tahu kat sini pun ada barang-barang yang rare, iaitu geduk. Geduk ni biasa dulu-dulu kalau orang mati ke atau waktu solat masuk ke, waktu berbuka masuk ke, diorang akan ketuk dan adalah macam katuk 2-3 kali untuk benda maksud dia, katuk 4 kali untuk benda maksud dia. Gitulah. Lepas je aku mayang, so aku dijemput oleh seorang penduduk kampung ni untuk minum petang santai-santai. Orang kampung ni baik-baik Sekmon, dan jadi ceritalah sikit pasal sejarah-sejarah hak kampung ni dulu guna masjid ni gini dulu gitu. Jadi next nak suruh aku explore mana lagi, sila letak di ruang komen. Beres tak beres tu.